Halo guys, assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, hari ini saya nak share resepi udang goreng tepung daun kari. Ni menu lain sikit lah daripada yang lain korang boleh nak ikut, tak nak ikut pun tak ada masalah. Tengok bawah ni, kita ada udang ni lebih kurang 15 ekor. Siap dah buang kepala dia, apa ni, dia punya tahi dah buang. Kemudian telur ayam, telur lebih kurang 5 biji. Yang paling penting, kalau kita nak buat udang goreng tepung daun kari, kena ada daun kari guys. Okey, first kita pecahkan telur dulu. Kita pecahkan telur, 1 2, telur saya dah basuh 3, kalau telur korang tak tahulah saya dah basuh ke belum. Telur saya ni dah basuh. 4 5 6 7 8 9, okey, 10 biji telur. Okey guys, hari tu saya dah pernah buat, tapi ramai yang bertanya, kalau benda ni tak habis macam mana? Kalau adonan kita ni tak habis ataupun bancuan kita ni tak habis, boleh simpan dekat peti ais ataupun dekat peti sejuk. Okey, telur kita pecahkan 10 biji. Kemudian kena ada tepung jagung. Tepung jagung 1 paket. Okey, ke dalam 1 paket. Sekarang kita taruh ni warna kuning. Mesti ada ramai yang bertanya nanti tu, kalau tak nak taruh warna kuning boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita berniaga, kita nak warna dia cantik. Dia punya plating, orang kata plating dia kena cantik guys. Okey, kalau korang tak nak taruh, nak makan rumah sendiri kat rumah pun tak ada masalah, tak payah taruh ni Kita taruh ni. Air jangan taruh Kalau nak dapatkan crispy, rangup, tahan lama, bila sejuk pun di crispy lagi, rangup, korang jangan taruh air. Kita taruh warna kuning je. Okey, taruh warna kuning. Kemudian sedikit ajinomoto. Kemudian garam. Kemudian kita gaul. Tangan saya dah basuh. Yang korang kecam pula nanti, tangan tak basuh pula. Tengok sini dekat. Kita bancuh je dia. Bancuh guna tangan. Siapa-siapa yang tak nak guna tangan ataupun jijik ke apa ke, geli nak makan pakai tangan, korang tak payah pakai ni lah, pakai tangan, pakai sendok ke, pakai apa ke boleh je. Tapi bagi saya lah bagi saya lagi bagus pakai tangan lah. Tapi mesti ada je netizen nanti yang komen tu, geli lah nak makan yang pakai tangan ni, nak bancuh pakai tangan. Okay guys, macam ni tengok. Apabila tak cukup kuning, kita boleh tambah lagi. Okay, kita bancuh kita bancuh sampai betul-betul dia sebati tau, dia tak nak betul-betul. Okay guys, apabila tepung kita bancuh dah sebati, dah tak ada yang betul-betul, dia akan jadi macam gini. Kemudian baru kita taruh ni daun kari guys. Kita nak buat udang tepung daun kari, kena ada daun kari. Kita taruh separuh je, separuh lagi masa nak masak nanti baru kita taruh lagi Okey, daun kari. Ni daun kari, kita bancuh sekali. Wangi dia guys. Ni udang tepung versi lain ni. Tepung bercampur daun kari, bercampur telur. Telur kita dah basuh, telur saya dah basuh, telur korang tak tahulah dah basuh ke belum. Okay guys, apabila dah macam gini, sekarang step selanjutnya kita kena masak, panaskan minyak. Okey, bila kita dah dapat yang crispy, nak rangup, tahan lama, kita guna minyak botol. Jangan pakai minyak paket. Nanti mesti ada yang komen tu, yang bertanya, apa beza minyak paket, minyak botol? Tak tahulah beza dia, tak tahu. Tapi kita berniaga guys, kita tak boleh pakai minyak paket. Kena pakai minyak botol. Minyak subsidi tak boleh pakai orang berniaga. Minyak kena pakai minyak baru jangan pakai minyak lama tau. Pakai minyak baru guys. Okey, kita buka api. Kemudian kita tunggu minyak kita terpanas, baru kita masukkan udang tadi. Minyak kita pun dah panas. Udang taruh dekat sikit, dekat. Kita taruh udang semua dalam. Kemudian kita bancuh lagi sekali, bagi udang tu merata.
Okey. Udang dalam ni semua dah ada dan kari semua dah. Jom nak memasak. Macam ni cara dia. Korang ambil ekor dia, tarik ke atas, kemudian goreng. Step seterusnya sama juga. Okey, siapa-siapa yang nak makan udang goreng tepung ataupun makan goreng udang tepung daun kari, korang boleh datang macam biasa tempat kita. Restoran Yeno guys. Taman Sentek. Taman Sentek Belatok 5, kedai warna hijau, kursi warna hijau. Ataupun boleh booking. Nombor ada kat bio. Kat TikTok ada, Facebook ada, IG semua ada. Alright. Boleh buat tempahan, kalau nak datang ramai boleh buat tempahan dulu. Kita beroperasi daripada pukul 5 petang sehingga 2 pagi guys. Kita menjual menu-menu murah. Contoh siakap 3 rasa, tom yam ayam, telur dadah, nasi 2, RM28 sahaja. Mana dah dapat guys, tempat lain takkan dapat guys. Okey. Kita goreng, kita buat sekali je lah. Ni orang belum masuk ni. Kita goreng sekali je. Okey guys, tengok. Kita punya udang tepung daun kari kita pun wangi dia guys. Ini wangi, rangup, crispy, komplit semua ada. Biasa kita buat udang tepung, rangup je kan. Ini wangi lagi guys. Nanti akhir sekali baru kita taruh lagi daun kari tu. Lagi wangi dia. Tunggu sekejap lagi. Rangup, dah crispy, dah nampak tu, dah timbul. Baru kita masuk ke daun kari. Sekali-sekali. Alright, sekarang kita angkat. Tapi okay. Sekarang kita nak hidang. Dekat. Panas. Wangi dia punya kriuk-kriuk ni. Inilah udang goreng tepung daun kari. Okey. Sekarang kita nak try. Rangup tak rangup? Bismillahirrahmanirrahim. Crispy, panas. Panas. Okey guys. Tengok ni, lagi. Okey. Selamat mencuba, jangan lupa follow macam biasa, like, komen, share, subscribe ataupun boleh datang Restoran Yeno Taman Sentek Belatok 5. Beroperasi 5 petang 2 pagi. Siakap murah, sedap, berbaloi. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.